Betul tak kalau kita kata budak-budak zaman sekarang ni macam dah lain sikit perangai dia? Kalau kita imbas balik zaman kita dulu, nak angkat muka dekat mak ayah pun tak berani, apatah lagi nak melawan cakap cikgu. Memang hormat tu sentiasa ada. Tapi cuba kita tengok anak-anak hari ni. Kadang-kadang tu kita pun boleh pening kepala. Dulu rotan tu biasa jadi kawan baik kita. Salah sikit, siaplah. Tapi sekarang, nak jentik pun dah jadi isu besar. Bukanlah kita nak kata cara lama tu 100% betul, tapi disiplin tu penting. Mungkin cara didikan dah berubah, persekitaran pun dah tak sama, gadget di tangan, dunia tanpa sempadan. Semuanya memberi kesan pada cara mereka membesar. Apa pendapat korang? Adakah kita sebagai ibu bapa dan masyarakat yang perlu ubah cara kita mendidik? Ataupun memang zaman dah berubah? Jom kongsi pandangan korang kat ruangan komen. Jangan lupa subscribe ya.